Ketika seluruh rakyat Malaysia berdebar-debar menunggu keputusan akhir daripada FIFA yang mungkin akan diberikan pada bila-bila masa sahaja, timbul pula satu lagi kononnya bukti berkenaan dengan salah seorang pemain warisan Malaysia, okey, iaitu Facundo Garces. Kononnya bukti itu adalah sijil lahir original Atuk ni guys. Benarkah ini guys? Ketika kita masih menantikan keputusan rayuan FAM kepada FIFA, tersebar pula dokumen dipercayai sijil kelahiran Datuk kepada Facundo Garces, iaitu Carlos Rogelio Fernandez. Tapi banyak pertanyaan tau. Okey, memang dokumen ni yang disebarkan ni memang dah viral dah dekat semua page-page sukan rasmi, even Harimau Malaya pun siarkan. Tapi kita tak tahu daripada mana asal usul orang yang menyebarkan dokumen ini guys. Tapi ini bukan daripada FIFA lah. Okey, memang bukan daripada FIFA. Jadi kita rakyat Malaysia ni jangan percaya benda yang bukan disiarkan secara rasmi daripada FAM ataupun daripada FIFA. Jangan percaya guys. Okey, ini mungkin hoax sahaja. Dokumen berkenaan kali pertama dilaporkan oleh portal Argentina, iaitu Capital de Noticias, yang mendakwa mendapat dokumen berkenaan daripada Arkib Negara Argentina. Menurut laporan portal itu, sijil berkenaan menyatakan datuk dan moyang Garces adalah warga negara Argentina, sekaligus menimbulkan persoalan besar mengenai pertalian Malaysia dalam keturunan mereka. Sijil itu menyebut Fernandez dilahirkan pada 29 Mei 1930 di Santa Fe, Argentina, bukannya di Pulau Pinang seperti didakwa sebelum ini. Portal itu turut menyatakan alamat yang tertera pada sijil sepadan dengan penomboran jalan yang digunakan di Salvador del Carril di Santa Fe pada 1930-an, iaitu ketika nama jalan berkenaan belum diperkenalkan. Bagaimanapun, kesahihan dokumen berkenaan masih belum disahkan secara betul. Ini yang aku maksudkan ni guys. Sebab kita tak tahu siapa yang menyebarkan dokumen ini guys. Kalau FIFA yang sebarkan, okey lah, memang ramai yang percayalah. Tapi ini bukan daripada FIFA rasmi, sama ada oleh pihak berkuasa tempatan ataupun antarabangsa. Jadi kita tunggulah bagaimana apa perkembangan berikutnya rayuan FAM kepada FIFA. Media Argentina bongkar dokumen palsu FA Malaysia. Fam ketahuan bohong. Media Argentina, Capital de Noticias atau CDN, menampilkan akta kelahiran asli kakek Facundo Garces yang bernama Carlos Rogelio Fernandez. Lahir di Santa Fe, Argentina, bukan di Penang, Malaysia. Dengan dibongkarnya dokumen asli tersebut semakin menguatkan tuduhan pemalsuan dokumen oleh pihak FA Malaysia. Dampak dari sengketa ini membuat klub Facundo Garces, Deportivo Alaves, mengambil langkah mencoret sang pemain dari daftar pemain musim ini. Kasus pemalsuan dokumen Facundo Garces juga membuka peluang terbongkarnya asal-usul pemain lain, yaitu Imanol Machuca, yang kemungkinan sama sekali tidak memiliki keturunan dari Malaysia. Imanol Machuca juga diklaim Malaysia punya garis keturunan dari sang kakek yang lahir di Penang, Malaysia. Apakah terbongkarnya dokumen asli kakek Facundo Garces akan membuka semua kebohongan dari FA Malaysia, FIFA Mania? Resmi bersalah dan tak bisa berkutik lagi guys. Pada akhirnya guys ya, kebohongan akan selalu terbongkar guys. Dan inilah guys ya, tanda bukti sertifikat dari kelahiran kakek Facundo Garces. Buset dah. Duh guys, dan ternyata guys, FIFA kembali memasak lagi. Dan saat ini pun FIFA telah mengeluarkan bukti sertifikat. Oh, ternyata TikTokers ini salah. Sertifikat ini bukan dikeluarkan oleh FIFA, tapi tak pasti dikeluarkan oleh mana. Mungkin daripada media Argentina ataupun daripada negara-negara lain tapi bukan daripada FIFA. Macam yang aku cakap, konten aku, kalau aku tahu benda tu salah, aku akan cakap salah. Okey? Dan dia salah. Ini bukan dikeluarkan daripada FIFA cuma tak pasti daripada siapa, daripada mana yang keluarkan dokumen ini
sertifikat kelahiran dari kakek Facundo Garcés, guys. Dan ternyata guys ya, kakeknya Facundo Garcés itu bukan lahir dari Penang guys ya, tapi lahir dari Argentina atau dari Santa Fe. Buset, aduh main ini mah guys. Resmi guys, karir dari Facundo Garcés pun akan segera berakhir dengan cepat guys, dan juga akan di-ban selama 12 bulan dan dikenakan denda. Waduh, udah nggak digaji, kena denda juga guys ya. Emang nggak bisa bermain cuy ya. Dan juga guys ya, bukan hanya Facundo Garcés saja guys ya, Machuca pun neneknya bukan lahir dari Malaysia, tapi lahir sama-sama dari Santa Fe. Baru-baru ini, pemain La Liga yang bermain untuk negara Malaysia, Facundo Garcés, telah pun difitnah yang dia tidak mempunyai darah Malaysia. Jadi ramailah yang mempersoalkan kredibiliti dia sebagai pemain Harimau Malaya. Okey? Jadi jomlah aku cerita sikit pasal apa yang berlaku sebenarnya. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. So, sebenarnya berita ni datang daripada media Spanyol, iaitu artikel El Correo ni, yang mana dia mengeluarkan statement yang Facundo Garcés kata dia sendiri tak sure atuk dia ada darah Malaysia. Dia sendiri tak sangka. Jadi mengeluarkan spekulasi lah. Dan spekulasi ini diperkuatkan lagi oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan media-media troll-troll daripada negara jiran kita yang suka mengambil tahu tentang pemain-pemain warisan kita. Korang tengoklah sini, ada poster ni, ada media ni, kakek buyut lah apalah. Aku pun tak tahu kakek buyut tu apa. Korang boleh komen dekat bawah. Diorang pun cuba untuk memperkuatkan lagi hujah, siap tag FIFA, siap tag player, siap tag tim Harimau Malaysia, kata pemain ini tidak layak untuk bermain untuk Harimau Malaya. Sehinggalah pemain kita sendiri, Facundo Garcés, yang kena keluarkan statement yang benda tu tak betul. Hanyalah transcription error. Maknanya apa yang dia cakap tak sama dengan apa yang keluar dekat artikel tu. Ada juga masalah translation dari segi Spanish pergi ke English, pergi pula ke bahasa Melayu. Okay? Jadi settle dekat situ. Dia sendiri kata, I'm honored to play for my country, Malaysia. See you soon. Tak ada cerita. Tak ada apa-apa isu, tak ada apa-apa kontroversi. Khalas. Jadi ini adalah satu pengajaran untuk kita. Aku tak tahulah, orang Malaysia ni sebenarnya tak ambil kisah sangat pun pasal benda ni. Facundo Garcés ni, entah kita tengok ke tidak, entah. Ramai yang tak layan La Liga pun. Tapi kalau korang tengok dekat ruangan komen tu, penuh dengan benda-benda yang tak perlu. Okay, benda-benda yang menyakitkan hati pemain negara kita. Jadi untuk negara-negara jiran lain, tak perlulah nak ambil tahu sangat pasal pemain-pemain negara Malaysia. Sedangkan FIFA sendiri dah bagi tahu hari tu yang ini memang sah boleh bermain untuk Malaysia. Selagi FIFA tak kata tak boleh, tak payahlah nak sibuk-sibuk. Itu saja guys. Okay guys, itu adalah antara beberapa video yang menunjukkan bahawa ada dokumen hari ni kalau tak silap, tak tahulah semalam ke, rasanya semalam dah start dah viral beberapa dokumen yang disiarkan di medsos, di Facebook, di YouTube, di TikTok, memang viral guys ya, yang menunjukkan kononnya dokumen asli datuk ataupun kakek kepada Facundo Garcés, salah seorang pemain warisan Malaysia yang digantung oleh FIFA selama 1 tahun ya. Dan dalam dokumen itu kononnya mengatakan bahawa Datuk Facundo Garcés ataupun kakek Facundo Garcés ini tidak ada darah Malaysia, bukan dilahirkan di Malaysia tapi dilahirkan di Argentina. Dalam dokumen tu kata macam itulah. Tapi yang pasti, aku pun udah check di website FIFA, memang bukan FIFA yang meriliskan dokumen tersebut ya, bukan daripada FIFA ya. Sekali lagi, dokumen itu bukan dirilis daripada FIFA tapi daripada orang lain. Yang itu aku tak pasti daripada siapa, sebab dah banyak sangat page sukan yang menyiarkan dokumen itu. Jadi aku pun tak pasti dokumen itu daripada mana, siapa yang memviralkan dokumen itu, dan palsu ke ataupun ianya benar-benar tulen, aku pun tak pasti. Sebab kami rakyat Malaysia ni pun masih tertunggu-tunggu lagi keputusan daripada FIFA. FIFA cakap 30 hari bulan, FAM cakap FAM bilang 30 hari bulan kita akan tahu jawapannya. Jadi aku sendiri pun guys, daripada semalam guys, start pukul 10 malam, aku scroll TikTok, scroll Facebook untuk melihat apakah keputusan.
daripada FIFA tapi sampai ke jam ini guys, udah 31 hari bulan, tidak ada lagi apa-apa keputusan daripada FIFA. Ini membuatkan rakyat Malaysia ni ternanti-nanti. Jadi daripada apa yang diperkatakan oleh TMJ ada melakukan press conference. Jadi ini keluar daripada mulut TMJ sendiri bahawa beliau menyangkakan yang FIFA tidak akan menarik balik hukuman tersebut. Ini daripada beliau sendirilah. Beliau kata, TMJ bilang FIFA mungkin tidak akan menarik keputusan, tapi mungkin akan kurangkan denda. Contohlah, sebagai contoh, mungkin jika kurangkan denda, 7 pemain warisan Malaysia ini mungkin akan digantung selama 6 bulan. Sebelum ini setahun, betul. Mungkin jika dikurangkan menjadi 6 bulan, begitu sahajalah. Ataupun dendanya dikurangkan, mungkin guys ya. Sama ada sekarang ni rakyat Malaysia tertunggu-tunggu 3 perkara. Sama ada FAM dan 7 pemain warisan dilepaskan dan tidak bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, FIFA tetap menjatuhkan hukuman, tetapi hukumannya dikurangkan seperti mana yang aku kata tadi. Dan yang ketiga, FIFA tetap dengan keputusan mereka, iaitu mendenda FAM, mendenda 7 pemain warisan dan juga memban 7 pemain warisan itu 1 tahun daripada bermain sepak bola. Hanya 3 perkara ini guys, okey, yang akan berlaku kepada FAM dan juga 7 pemain warisan lah. Tapi FAM sudah pun bersiap sedia dengan peguam, dengan lawyer. Jika FIFA tetap dengan keputusan mereka, FAM akan membawa kes ini ke CAS, Mahkamah Sukan, boleh dikatakan Mahkamah Sukan Dunia lah. Okey, sebab ada rekod-rekod sebelum ini, mereka kalah di FIFA tapi menang di CAS negara-negara lain lah. Okey, begitu. Jadi FAM pun akan buat begitulah. Jika FIFA tetap dengan keputusan, FAM akan membawa kes ini ke CAS. Jadi berkenaan dengan dokumen Facundo Garcés, yang melibatkan Facundo Garcés ini, aku sendiri pun tak tahu benar ataupun tidak daripada mana asal usul dokumen itu. Okey, sebab sekarang ni macam-macam AI ke benda-benda yang dipalsukan pun boleh viral dekat medsos. Jadi kami sebagai rakyat Malaysia ni masih menunggu lagi apakah keputusan daripada FIFA.